So aku dah rasa kesejukan dia. Tangan aku ni dah mula mencucuk-cucuk. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Zul Moment. Sebelum kita bermula, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey guys, hari ni hari Ahad. Macam biasa, InsyaAllah hari ni kita akan pergi ke Ipoh. Kita akan ride ke Ipoh. Sekarang ni waktu baru pukul 9.19 pagi. So kita orang akan berkumpul dekat RNR Rawang Mahala ke Utara. Aku menjangkakan hari ni lebih kurang 5 ke 6 orang sahabat aku akan join, insyaAllah. Aku pun tak berapa nak pasti, cuma yang bagi list malam tadi nampak dia lebih kurang macam tu lah. Macam biasa bulan 12 banyak kenduri kendara. Sana majlis kahwin, sini majlis kahwin. So mungkin antara ahli-ahli ni tak dapat nak join sebab kebanyakannya menghadiri walimatu urus. So tak apa, kita tetap ride hari ni. Nanti kita jumpa dekat RNR Rawang Mahala ke Utara. Let's go. Okay guys, Alhamdulillah aku dah sampai dekat kawasan rehat Rawang. Dah lama aku tak pergi Ipoh hari ni. So hujung tahun baru dapat pergi Ipoh. So kita tengok kat sini nanti siapa yang dah sampai dulu. Aku rasa ustaz ni. Mana tu ustaz ni? Okay guys, Alhamdulillah aku dah sampai dekat RNR Rawang Mahala ke Utara. Sekarang ni nampak gayanya baru aku dengan ustaz sampai. So yang lain belum sampai lagi. Sekejap lagi kot diorang akan sampai. Sebab kita orang akan bertolak dalam pukul 10.30. Okay guys, aku nak masuk dalam tu kejap, cari ustaz. Dia tengah minum kot kat dalam tu. Alright. Assalamualaikum. Lama sampai. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia bacaan doa daripada ustaz. Jom kita bergerak. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 10.41. Okay guys, jom kita bergerak. Bismillah. Okay guys, Alhamdulillah kita dah mulakan perjalanan. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 10.43. Yang bestnya guys, tadi kita dah berbincang tadi dekat RNR. Kita nak ubah haluan. Last minute kita ubah haluan. Kita tak jadi pergi Ipoh. So kalau korang nak tahu kat mana kita orang nak pergi, korang tonton video aku sampai habis. Alright guys, let's go. Okay guys, Alhamdulillah kita dah sampai dekat Plaza Tol Sungkai. Mak kereta accident.
Okay guys, aku dah sampai dekat restoran Al-Jadid. Dekat sini ada juga menu mi tarik, mi kari. Ni sahabat dia, Tok Dalang. Dia kata kat sini sedap. So kita singgah. Kita tak jadi pergi Ipoh. So nanti aku akan letak alamat dia kalau korang nak makan dekat sini. Kat sini macam-macam menu. Jom kita masuk. Sekarang ni baru pukul 11 lebih. Dekat pukul 12. Jom kita masuk dulu guys. Warung. Okay guys, ini dia restoran nasi ayam mi kari Al-Jadid. King Zain menzahirkan yang halal. Dia tak jauh daripada Tol Sungkai. Korang keluar je Tol Sungkai. Lepas tu masuk ke kiri lah. Tak lama tu boleh nampak lah. Kedai dia sebelah kiri je. Kat sini ada macam-macam menu. Korang boleh tengok kat depan ni. Nasi timbel ayam serabut. Macam-macam lah. Ni masak nasi apa kak? Nasi timbel, nasi paipon. Oh, nasi paipon. Ni nasi paipon. Nasi paipon. Okey, dekat depan kita ni ada stesen untuk mi kari. Mi kari ala carte. Nasi goreng kampung. Ni sahabat kita ambil. Ni apa man? Mi kari mana? Ni mi kari. Okey, kat ni stesen Chong Fan. Tadi tu dekat mi kari. Okey. Okey guys, aku ada air apa ni, cincau soya cincau dengan dumpling udang dengan cecong fan udang Jom kita try dulu. Bismillah. Okey guys, ini dia rupa mi kari. Mana Ustaz? Mi kari. Menu semua tambah lah ni. Semua dia tambah dah. Ada apa? Tambah. Special lah ni. Wah, special. Ada ketam. Fish apa? Ketam kek. Ada berbola ikan. Mi kari. Okey, kita try dumpling dah. Suapan pertama. Terasa dia punya kicap dia. Isi ayam dia ni ada pedas-pedas masing-masing daripada kicap, pedas daripada cili. Syadu. Okey, ini congsam. Aku ambil congsam udang. Kita ambil sikit dengan sambal dia. Kita rasa suapan yang pertama. Bismillah. Kulit dia lembut. Terasa dia punya udang dia. Tak ada cabai merah. Lalu kan mi kari ada cabai merah. Pedas-pedas masing-masing daripada kicap. Sedap. Udang dia pun sebiji ni. Suapan yang kedua. Sedap. Okay guys, sekejap lagi kita gerak. Diorang baru habis makan. Pukul apa dah? 12.24 sekarang. Okay, jom kita bergerak.
Okay guys, Alhamdulillah kita baru saja habis makan tengah hari dekat restoran Al-Jadid. Dia ada banyaklah menu-menu dia. Salah satu dia makanan Chinese food. So aku ambil peluang tadi nak merasai Chong Fan. Aku tak pernah rasa lagi. So alhamdulillah lah, dapat juga rasa tadi. So sekejap lagi kita akan pergi ke Petronas Tapah untuk isi minyak. So korang tonton video aku sampai habis. Let's go. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai dekat R&R Tapah. Kita akan isi minyak dekat sini. Kita top up minyak. Kebetulan minyak aku pernah sampai separuh dah ni. Dah habis separuh. Kita isi dulu sebelum kita nak pergi ke destinasi seterusnya. So kalau korang nak tahu dekat mana aku nak pergi, jangan lupa tonton video aku sampai habis. Okay guys, alhamdulillah tadi kita dah isi minyak dan pergi ke toilet. Macam biasalah. So sekarang ni kita orang nak pergi Port Lepak Jerong. Aku pun tak pernah lagi naik dekat atas tu. Orang kata kat sana ada pemandangan umpama macam dekat New Zealand ataupun Kundasang Sabah. Lebih kurang macam tu lah kot. So stay tune. Kalau korang nak tengok pemandangan dia, nanti aku shoot lagi video untuk korang dekat atas nanti. Alright guys, let's go. Aku mengharapkan sampai ke atas nanti tak adalah hujan. Janganlah hujan turun dulu. Sebab aku tengok awan tu dah hitam lah. Alamak. Kalau tengok dekat map ni, lebih kurang 1 jam 19 minit baru sampai dekat atas tu. So aku harap lah belum hujan lagi. So bolehlah kita ambil gambar, ambil video untuk korang. Tapi kemungkinan awan tak apa nak cantik lah, gelap je. Aduh, tak apalah, apa-apa kita bersyukur. Okay guys, nanti jumpa dekat lokasi seterusnya. Let's go. Sudah hujan guys. Hujan-hujan. Belum lagi sampai Simpang Pulai. Kita singgah sini dulu guys. Basah. Basah bajuku. Okay guys, aku dan sahabat aku ni berhenti sekejap dekat Shell RTC Simpang Pulai. Kalau korang boleh nampak ni, hujan lebat putih. Tak nampak apa-apa. Putih. Memang lebat. Kita berhenti sekejap lah. Berhenti sekejap. Lebih kurang dalam 20 minit tadi kita orang naik motor. Hujan turun. So kita rehat kat sini dulu sekejap. Tunggu hujan reda. Alright. Okay guys, sejuk-sejuk ni sahabat kita dah order kopi lah. Cokolate, teh tarik, cappuccino, flat white, cappuccino. Okay. Kita ambil kopi susu. Sementara tunggu hujan berhenti,
Kita ngopi dulu. Sahabat aku masih lagi tunggu dekat luar tu. Kita orang ngopi kat dalam ni. Apalah, tunggu kat luar. Marilah minum. Tunggu lama kat luar buat apa? Tengok hujan. Baik minum. Minum lah. Ada orang tengah cerita pasal nak pergi Thailand ni. Nak pergi Thailand. Pak Bara lah, Pattaya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, alhamdulillah hujan pun dah berhenti. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul ngam-ngam pukul 2 petang. Alhamdulillah hujan sudah berhenti. Kita meneruskan perjalanan. Korang pernah dengar tak tempat lepak Port Lepak Jerong? Kalau korang pernah dengar, alhamdulillah lah. Pada yang belum pernah dengar, so hari ni aku nak pergi sana, nak tunjuk kat korang. Tak tahulah dekat atas tu best ke tak, sebab sekarang ni baru lepas hujan. Harap-harap aku dapat ambil gambar ataupun video yang cantik-cantik lah untuk tatapan korang semua. Okay guys, stay tune dan tonton video aku sampai habis. So sekarang ni aku dekat tol Simpang Pulai. So dianggarkan daripada RTC Shell Simpang Pulai tadi untuk ke Port Lepak Jerong ni lebih kurang dalam 1 jam. Anggaran lah, anggaran masa dia lebih kurang dalam 1 jam. Kalau korang buat laju, cepatlah sampai. Ni laluan nak pergi ke Ipoh ni. Tapi kita akan masuk dekat simpang belah depan tu, simpang belah kanan. Dekat sini kita akan masuk simpang kanan. Jalan dia kurang elok guys, berlopak-lopak. So hati-hati lalu kat sini. Tu cantik batu kapur dia. Jalan kona-kona macam ni, best. Tapi silap lah, tak ya, aku dah botak. Lagi 34 minit kita akan sampai dekat Port Lepak Jerong tu. Kita sekarang ni ditemani hujan renyai-renyai. Tadi dah hujan lebat, sekarang ni hujan renyai. Kita masih lagi kona-kona ni. Banyaknya kona. Chip Saras dekat belakang tertinggal. Aku rasa setting roller dia tak berapa nak betul. Jalan lurus okey, naik bukit tertinggal. Aduh, kesian Saras. Jangan marah Saras. Aku gelak. Tak nampak. Oh, ada dekat belakang. Ingat tinggal jauh kan. Ada tak? Tu. Dah nampak dah. Dah nampak lah. Okay guys, stay tune. Jumpa aku dekat Port Lepak Jerong. Alright. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 2.28 petang. So aku dah rasa kesejukan dia. Tangan aku ni dah mula mencucuk-cucuk. Mungkin sebab hujan tadi. So far glove aku ni tak adalah basah pun. Mana Cik Sarap ni? Tertinggal kat belakang.
Kawan aku kata kalau dekat sampai atas tu dia, kita cakap pun berasa rasap kata. Aku pun tak pernah pergi lagi. Nanti kita buktikan dekat atas. Alright guys. Hobbitun. Oh sini Hobbitun. Kat tepi-tepi jalan ni banyak orang asli menjual hasil hutan seperti petai, madu lebah dan macam-macam lagi lah. Mana Jeep Saras ni? Tak nampak-nampak lagi dekat side mirror aku ni. Alamak, terlajak. Sudah sampai. Okay guys, tadi kita dah berhenti dekat Hobbitun tu, dekat simpang dia, simpang nak masuk tu. So kita dah ambil gambar. Alhamdulillah kita bertuah dapat tengok bukit diselaputi awan. So sekarang ni waktu dekat pukul 3, lagi 1 minit. So kita nak pergi Port Lepak tu lebih kurang 13 minit. So kita meneruskan lagi perjalanan. Let's go. Sejuk je. Lama ada air terjun. 3 minit lagi nak sampai. Sejuk ya. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai dekat Port Lepak Jerung. Tinggi ya. Banyak motosikal. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Port Lepak Jerung. Dekat depan tu kalau korang boleh nampak, dia punya banner dia. Okay, ini dia punya suasana dia lah. So awan masih lagi gelap sebab tadi hujan. So mungkin petang nanti akan ada hujan lah kot. So tak apa, kita lepak kat dalam ni. Kita kena kopi panas je. Sejuk gila guys dekat atas ni dengan berangin dia. Cukup bang, air sikit lah. Sekarang ni aku dekat dalam Port Lepak Jerung. So korang boleh nampak ni banyak gerai-gerai dekat depan aku ni. Antaranya kedai mi. Banyak mi segera lah kat sini. Pau ada. Okay guys, tak ada apa yang special aku makan kat sini. Just TO. Member aku adalah ni, makan nasi lemak. Makan nasi lemak lah Ras. Lain, dia lain.
Hanya badan yang kental je minum ais Oh, dia kena buka lah lipat. Yang masa tadi. Megari. Dia tak payah nak belanja. Lipat dah. Nak belanja. Dia macam ayam punya tu panjang sikit. Itulah. Tarik lagi sikit. Keras sangat harga-harga. Kita pokok-pokok. Apa ramai ke mana ni? Apa? Ya apa? Sini dek ni. Yang hok dia dah. Lagi mana? Sekarang ambu ambu. Diorang kecoh ni nak ambil gambar ni. Kecoh nak ambil gambar. Oh, fotografer dia mengarahkan. Okey, sana yang tadi. Yang tu. Tunjuk kosong tu. Gemam. Oi. Ayo ni. Kalau di sini. Kalau sana ni dia punya bunyi tu. Ha? Bisa ke di bawah kita? Okay guys, alhamdulillah tadi kita dah lepak dekat port lepak Jerung ni. So sekarang ni kita on the way nak turun. Kita nak pergi isi minyak dekat Petronas, InsyaAllah. Banyaknya kereta. Kita nak cari Petronas, nak top up minyak. Tadi aku tengok dekat map lebih kurang 50 km. So dianggarkan dekat-dekat sejam juga lah, dalam 50 minit macam tu. Okay guys, nanti jumpa aku dekat Petronas. Aku pun tak tahu apa lagi aktiviti selepas ni. Korang tonton video aku sampai habis. Alright. Ada member seorang depan tu, Abang Rahim. Dia silap masuk dekat sebelah sini pula. Aduh, dia silap jalan. Laju sangat. Aku pun tadi, alamak, siap terlanggar lubang, siap terlepas handle aku. Tak tahulah bengkok ke tak rim aku ni. Sekejap lagi kita berhenti dekat Petronas, kita tengok lah bengkok ke tak. Aduh. Penuh. Kita nak pergi isi minyak sekejap guys. Aduh, tak tahulah rem ni bengkok ke tak ni. Nampak macam okey je, alhamdulillah ni. Okey guys, jom kita teruskan perjalanan. Kita nak cari surau depan masjid ni. Ramai gila guys bikers ni. Nak naik Cameron ke? Okey, jom. Kat sini dah jadi kelaziman kalau nak naik Cameron, diorang akan isi minyak dekat sini dan RV kat sini kot. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Masjid Ahmadiyah Kampung Kepayang. Kata kawan aku 120 tahun. Ini kalau dekat kampung aku dipanggil kentong. Orang Jawa. Kat sini tak tahulah panggil apa. Dia akan dipalu apabila masuk waktu azan ataupun ada kematian ke, emergency ke, zaman-zaman dulu lah.
Tak tahu lagi sekarang ni ada amalkan lagi ke tak. Mana pemukul dia tak ada lah. Ni ada tangga dia. Sampai Sungai Buloh kan. Tadi aku tak sempat break. Aku terlanggar untuk Ustaz beralih tengok kiri kanan. Ni Ustaz tengah repair. Betulkan nombor plate. Atas kecuaian aku sendiri tak nampak. Tak tahu je Ustaz dah slow. Aduh. Sorry lah Ustaz. Guys, sekarang ni lebih kurang pukul 6 petang. Sekejap lagi kita akan bergerak lah. Diorang dah bergaduh nak pakai baju hujan ke kita tak. Sebab sekarang ni dah gerimis halus lah ni. Gerimis halus. Cantik lah belakang tu, siap ada gunung. Masjid antara masjid yang tertua lah ni. Okay guys, sekejap lagi kita gerak. Jom, let's go. Banyak gila kereta. Tak berhenti Okay guys, alhamdulillah kita dah bersolat jamak tadi. Sekarang ni kita on the way nak balik rumah. Mungkin kita akan singgah sebentar dekat R&R Ulu Berenam. Mungkin kita nak isi minyak ke apa ke. Okay guys, jumpa aku nanti dekat R&R Ulu Berenam. Okay, alright. Traffic jam guys. Tak bergerak ni ha. Aku baru je lepas daripada R&R Gua Tempurung. Hentian rehat lah, hentian rehat Gua Tempurung. Keadaan jalan memang jam sikit lah. Ni kat sini baru nak okey. Okay guys, alhamdulillah sekarang ni aku dah sampai dekat R&R Ulu Berenam. Kita nak berhenti rehat, kita makan apa semua sebelum kita balik ke rumah lah. Masa ni mic aku pun dah kaput, dah habis bateri. So terpaksa lah aku voice over. Aku rasa nak makan nasi biryani lah. Okay guys, lapar-lapar ni kita kena nasi biryani lah kat sini. Kita try dulu rasa okey tak okey. Bedal je lah, dah lapar dah ni. Sejuk sangat. Okay guys, bismillah. Okay guys, sekarang ni aku on the way nak balik. Ya, bosan. Last lah, jumpa sini lah Lan. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, apa lagi? Abang balik kan? Betul. Okay guys, terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Aku rasa sampai di sini dahulu video yang dapat aku record untuk korang semua. Kepada yang baru sahaja menemui channel aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Dan aku akhiri video aku dengan Assalamualaikum dan bye bye. Jumpa lagi.